Okey, kita sambung balik. Kita sembang tadi berkenaan dengan tanam durian lah kan. Kita tanam durian ni. Okey, pengalaman saya lah kan, bila kita tanam durian ni, kita beli baka yang kecil tu dalam polybag, contoh dalam ketinggian 2 kaki, bawah 2 kaki lah kan. Jadi sebenarnya kalau bila kita tanam durian seperti mana yang biasa orang tanam, durian musangking sebagainya tu, itu benih kahwin lah kan. So benih kahwin ni dia punya penjagaannya adalah lebih rumit lagi lah sebenarnya. Okey, one thing is sebab dia adalah berasal daripada dua DNA berlainan lah kan. Iaitu pokok asal dia kemudian dikahwinkan dengan dicantumkan dengan spesies musangking. Okey. Jadinya dia tak stabil. Jadi bila tak stabil ni dia mudah kena penyakit lah, dan dia tak kuat lah nak lawan penyakit kan. Sebab tu kita perlukan banyak ubat-ubat lah kan. Dan keadaannya pun dia kurang tahan lasak lah berbanding dengan spesies yang asal ya. Spesies asal ni biasanya adalah spesies yang kita tanam berbiji lah kan. Berbiji ni DNA dia stable kan, banding dengan durian kahwin kan, durian kahwin macam musangking dan lain-lain lah kan, IOI ke kan, ataupun udang merah kan, blackthorn kan, contoh kan. Jadi penjagaan tu rumit maksudnya dari segi pengairan kita kena pastikan setiap 2 hari, kurang-kurangnya 2-3 hari, maksimum 3 hari lah kan, dia kena dapat air lah kan. Ada kita siram ataupun air hujan. Lebih-lebih lagi kalau dalam bentuk polybag ni memang setiap hari kena siram lah. Okey. Tapi berbanding dengan durian yang kita tanam biji ni, dia based on pengalaman lah kan. Dan kita boleh buat kajian lah, dapat kajian kat luar tu. Dia lebih tahan lasak lah. Sebab dia punya DNA tu stable kan. Dia satu DNA je kan. Jadi dia tahan lasak, tahan cuaca kan. Kalau kita dah tanam kat tanah tu, basically kita dulu lah kan, ibarat macam tanam tinggal lah kan, tapi hasilnya lambat lah kan. Tapi bila kita dah tanam tu, kita jagalah kan, sekala kita baja dia kan. Tak perlu kita nak pergi siram setiap hari atau 2 hari 3 hari sekali kan. Sebab bila kita tanam kat tanah tu, dia daripada spesies baka yang asal, dia tahan penyakit berbanding dengan spesies yang kahwin kan, spesies yang kahwin. Okey. Jadi adakah persoalannya, adakah kita akan biarkan je pokok tu sebagai pokok yang asal atau macam mana? Sebenarnya ada dua pilihan ya. Satu pilihan kita kirakan dia sebagai biji yang asal tu. Cuma dia biji asalnya, kalau dia spesies yang asal, dia ambil masa sikit lah untuk dia berbuah kan, berbanding dengan durian dah kahwin. Kalau durian dah kahwin ni, kalau kita jaga betul-betul, insyaAllah lah kan, rezeki kita baik. Jadi insyaAllah mungkin dalam 5 tahun insyaAllah mungkin dia dah berbuah lah kan. Okay, kalau yang asal ni, biji asal ni, mungkin lebih lah 5 tahun lah, 8 tahun ke kan, mungkin 8 tahun mungkin dia boleh berbuah lah, insyaAllah kan. Okay, tu semua tu bergantung pada penjagaan juga lah kan. Dari segi penjagaan, pembajaan dan sebagainya lah, dan maksudnya dia cukup nutrisi lah untuk pembesaran dia kan. Okay. Jadi kalau tanya saya personally, saya lebih suka lihat pokok tu berbuah lah daripada pokok tu mati kan. Semua orang mesti macam tu kan. Jadi tak kisahlah, pokok tu ambil masa sedikit lebih daripada pokok yang kahwin tu, dia lebih cepat kan. Tapi kemungkinan dia hidup tu, survival dia adalah rendah, sebab kan kita tak boleh bagi masa full time kan, segi masa dan segi belanja kan. Sebabnya banyak kos-kos dia sebenarnya, kos pembajaan kan, kos ubat lagi kan, dari segi masa. Kalau tak ada masa, kita kena upah orang pula kan nak jaga kebun kita, sebagai contoh lah kan. Sebab tu sebenarnya bajetnya besar lah kalau kita nak buat kebun durian yang besar lah kan. Kalau sambil-sambil belakang rumah tu tak apa kan. Mungkin ada 2-3 pokok kan, belakang rumah kan. Jadi belanja tak besar lah kan. Mungkin suka-suka, hobi dan sebagainya. Okey.
Sebenarnya bagus ni sebenarnya berkebun ni. Satu kita dapat setengah orang. Sebenarnya kita dapat ketenangan lah bila kita buat apa ni, hobi berkebun ni kan. Satu dia dekat dengan nature kan. Kita dekat dengan nature ni, kita pun nature kan. Asal kita nature kan, kita pun biologi kan. Tumbuhan ni biologi. Jadi dia ada keserasian dia kan. Lepas tu bila kita berkebun ni, contoh kan, kita duduk di luar kan, jadi pemandangan itu lebih luas berbanding kita duduk dalam rumah je kan, atau sekat dengan dinding kan, pemandangan kita kan, atau sekat dengan dinding dengan ceiling dengan lantai kan. Cuba lihat, bila kita di luar ni, kita dapat pemandangan 360 degree kan. Kalau nak lihat unlimited view, kita tengok laut, langit luas kan. Ni semua keindahan Allah jadikan kepada kita kan, untuk kita kan. Semua ni sebenarnya dari treatment lah. Treatment kepada minda kita, jiwa kita kan. Okey. Minta maaf ceramah pula kan. Okey, jadi setakat inilah saja perkongsian saya pada hari ini. Sebenarnya objektif hari ini nak share pengalaman ataupun cara untuk kita membaja kan. Dengan baja hari ini yang kita gunakan adalah baja urea baja urea. Produser kat Malaysia ni siapa baja urea ni? Petronas lah kan, Petronas Chem kan, chemical kan. Yang ada di mana, di Gebeng tu kan. Gebeng Kuantan kan. Okey, jadi sekadar itu saja. Assalamualaikum.